Salam sahabat, hari ini Rabu 5 Mac 2025 bersama dengan 4 Ramadan 1446 Hijrah. Dan pagi ini mari kita saksikan Pak Masidi akan membuat rendering rumah di belakang rumah ni, sebab dinding rumah ini pun dahulunya dibuat pun tak berapa cantik, kasar dan banyak wave. Jadi beliau akan repair balik dengan rendering seluruh bangunan di bawah bangunan dapur ni. Bila nampaklah kemas nanti, dan membetulkan juga mana retak-retak yang ada di belakang, di bawah rumah ni. Dan beliau solo hari ini, dan alhamdulillah walaupun solo dapat menghabiskan masa yang ditentukannya. Sudah tentu Pak Masidi banyak pengalaman dalam bidang merendering permukaan dinding bangunan. So saya rasakan begitu halus dia punya pekerjaannya. Saya puas hatilah. Dan sekarang kita saksikan dia nak rendering di bawah bangunan 2 tingkat ni, sebab bawah tu memang teruk nampaknya. Itu dulu saya buat sendiri, hebat juga tu. Bahagian itu sukar untuk dirender, so terpaksa kena ketuk dulu dengan tukul, sebab ketul besar kat situ. Nanti dia akan ketuk pelan-pelan supaya tile di tepi itu tidak pecah. Ya teman-teman, sahabat-sahabat, video klip saya dah berakhir. Siapa dah tonton dan lihat, mohon like, subscribe dan share to everybody. Mudah-mudahan view saya tinggi kali ini. Terima kasih, bye bye.